One good thing about music, when it hits you, you feel no pain. Itu dia. Kata-kata dari legenda Bob Marley. Nyanyi sikit lah. No woman don't cry. Janganlah cry-cry, Wak. Sebab apa? Sebab anda semua bersama dengan Sisi Iman dalam musim ketiga Retro at RTM Pencetus Revolusi Muzik Malaysia. Macam mana semua hari ini, okey ke tidak? Mestilah okey kan? Kalau tengok Sisi hari ini kan, dengan bercekaknya apa tu, kita ada apa, gelang dan rantai bulat-bulat ni, kemain lagi. Sebab apa? Sebab biasalah Sisi akan bersama dengan artis jemputan kita yang cukup hebat hari ini. Sekejap lagi dah Sisi cerita pasal artis jemputan kita. Tapi sebelum tu Sisi nak bagi tahu kepada anda semua, jangan lupa follow kami di Instagram, Facebook dan juga TikTok Hiburan TV RTM dan juga Twitter HIB TV RTM. Bolehlah like, komen, share semualah. Lepas tu kat Twitter tu bolehlah gunakan hashtag Retro at RTM, okey? Dan rancangan ini juga boleh disaksikan menerusi RTM Klik, rtmklik.rtm.gov.my. Sisi rasa kan penonton-penonton kat rumah tu mesti dah tak sabar kan? Siapa artis jemputan kita hari ini? Ini Sisi nak cerita ni. Kalau zaman 60-an dulu kan, kita apa ni nama dia, kalau tengok senarai lagu-lagu tu, kalau tengok komposer tu, nama ni. Banyak betul lagu yang dia dah tulis. Jadi, tanpa Sisi melengahkan masa lagi, kita nak memperkenalkan, ini dia, Abbas Bakar. Assalamualaikum, Abbas Bakar, ataupun lebih orang kata mesra kita sapa sebagai Mamu. Mamu hari ni tak bawa pasembok ke apa, tak ada ke Mamu? Tak ada apa. Tak ada apa, tak ada lah Mamu. Okey. Aduh, Mamu sihat Mamu? Sihatlah, sihat. Sihat. Tadi duduk praktis naik bukit ni. Oh ya, kalau datang ke ITM ni Mamu, tak sahlah kalau tak laki bukit sikit Mamu. Okey, Mamu, mungkin Mamu boleh ceritalah perkembangan terbaru Mamu ni kan. Masih lagi ada ke get together reunion dengan artis-artis zaman 60-an dulu. Okey. Zaman 60-an yang tinggal ni Jeffrey Dean, S. Mariam. Yang lain J. Syam dekat Seremban, Rahman On, JB, Rozia Latif, tak naknya dia mata dia tak berapa baik dia bilang. Fatimah dekat Singapura. So Imam sekarang Romzi masih lagi berhubungan ada. Mamu pun main jemputan, panggil pesta Pulau Pinang kan. Masih lagi Mamu? Main rahsia main. Dia backing Jeffrey Dean dengan S. Mariam. Ya. Betul, sebelum tu di seberang perai pula main juga. Tapi grup lain lah. Grup, Mamu turun seorang, join dengan Penang punya grup, jadikan 60-an. Jadi dia boleh main, jadi senang Mamu seorang ya. Tadi campur praktis lah, kena praktis. Kan, lagu-lagu 60-an ni senang tapi susah. Ya, betul Mamu. Dia senang tapi susah. Tapi you kena menghayati lah. Mesti kan ada jiwa tu. Jiwa 60-an. Mamu main 60-an dulu, main daripada Penang. Sebelum main Orkes Tunaria dengan Era Ramli, sempatlah buat 3 album. Mamu dengan abang Mamu Yaakob Bakar, Abbas Bakar. So masa di Penang dulu Mamu main 4 grup. Lepas tu masuk Tunaria. Lepas Tunaria, Mamu nak datang KL, main pula ada satu grup, Night Creatures. Makhluk malam. Midnight Creatures ke Night Creatures? Night Creatures. Malam-malam keluar. Makhluk keluar malam. Jadi campur ni, dia banyak lagu barat. Pasal penyanyi itu 2 orang Melayu kita barat. Betul, Dean Sweet September main drum. Yang lain dah pergi Amerika apa. Mamu terus hijrah ke Kuala Lumpur. Itu cerita sebelum berhijrah lah. Sebelum tu, kalau penciptaan Mamu start mula-mula, yang teringat masa sekolah dulu, main Tunaria, Mamu yang paling budak dalam orkes Tunaria tu. Masa usia berapa Mamu? 15, 16. Ingat dalam 16 aku lupa. 16 tahun. Buat lagu, tajuk dia Otruna dan Dara. Mamu. Sebab Mamu dah sebut nama lagu tu kan. Mamu ingat lagi tak macam mana melodi lagu tu Mamu? Simple, tapi yang nyanyi pun dah arwah kan. Itu 60. Itu program tu buat kat radio. Dulu radio Pulau Pinang, radio Mutiara.
lagu dia Oh Tuna dan juga Dara. Wah. Yang masih muda remaja ingin ku nasihatkan untuk kita bersama. Itu first song. Itu dia. Itu kita punya Lagu first pertama. song Mamu kan. Mula-mula buat lagu. Dah dengar dah. Pada usia 16 tahun. 16 dah lebih kurang tu lah Mamu kan. Budak lagi lah. Itu cerita pasal budak-budak. Lepas tu kan Mamu, kita nak sambung lagi Mamu punya cerita bila dah dewasa sikit. Tapi sebelum tu Mamu. Pengalaman kena cerita dulu di radio. Pengalaman tu kita nak cerita selepas ni Mamu. Kita bukan buat di Singapura. Kalau grup Okey Tenaran dengan R&B, kita buat rakaman di radio. Rakaman radio Mamu. Tapi itu kita nak cerita sebentar saja lagi. Kita nak berhenti seketika sebenarnya dalam Retro at RTM Cetus Revolusi Music Malaysia. So, nak buat dengan Mamu ni. Jangan ke mana-mana. Ya, masih lagi bersama dengan kami dalam Retro at RTM Pencetus Revolusi Music Malaysia musim ketiga. Tadi kita dah saksikan klip video persembahan Nur Anizai Idris dengan lagunya Debak Debuk. Mamu. Tadi Mamu macam mana tu? Rasa macam sedih ke Mamu? Sedih. Walaupun lagu tu lagu rancak Mamu. Kenapa Mamu teringat ke dulu? Bukan, maksudnya tahun lama dah buat lagu ni kan. Lirik Jui pandai. Walaupun mau buat lirik, tapi kita share tu. Hafsah Hassan mau bagi, Jui mau bagi, Luqman S mau bagi, Siti Dahlia, I nak colour. That's why Jui jangan terlalu tamak. Macam terhadkan diri kita nak kan. Benda tu macam arwah Piramli sudah maju projek kan, buat lagu ada di sini Ainur Jamal. This is colour. Lagu tu hidup lah. Ya, bila ada kolaborasi tu lain sikit Mamu Dia nak pergi tu jangan tamak. Dan jangan fikir itu kalau boleh lah. Siapa tak nak, tapi kalau boleh rezeki tu akan datang. Kita kena tulis benda ni melalui ataupun orang kata dengan jiwa kita Mamu kan. Mamu, kalau imbas kembali lah kan lagu Debak Debuk tu kan. Macam mana lah idea Mamu datang masuk pada waktu tu? Okey. Sebab kita tahu komposer ni kadang-kadang duduk dalam toilet pun boleh jadi kan. Betul. Duduk kat pasar raya pun boleh jadi lagu. Macam mana Mamu? Betul. Dia tak boleh bohong. Tapi untuk Aniza, Aniza ni bila siapa penerbit dia? I think Umar Tai kat live record lah. Yang Aaron ni RTM ni orang, Ruslan Imam. Kawan lah, kawan kan. Dia tahu arranger ni kebanyakan dia memahami melodi tu. Dia tahu perasaan kita, dia tahu jiwa kita. Jadi kita kata, Nizai Idris dia golek dangdut kan. Dia boleh nampak lah. Ceng,
Ada attack tu. Kita macam tu ya. Jadi umpama dia macam tu. Jadi umpama macam Zalia Hamid, kamu buat lagu Zalia Hamid, dia line dia dangdut. Lagu dia Aku Jatuh Cinta Lelaki. Lepas tu dia kahwin. Dulu dia tak nak kahwin. Tapi bila mau buat lagu tu, rezeki dia ada orang jatuh hati kat dia. Itulah Aku Jatuh Cinta Lelaki. Lagu dia Aku Jatuh Cinta. Maksudnya banyaklah macam keadaan ataupun situasi semasa yang berlaku. Mamu jadikan lagu kaitan, tu. Ada kaitan dengan lagu. Macam tu. Jadi macam lagu ada satu lagu tu. Uji Rasyid lah. Rafiq Abang. Tapi boleh kata mau buat lagu semua color lah. Color maksudnya semua ada. Ada kepelbagaian Mamu. Kalau macam Rafiq Abang dia lembut. Dia adakah mengikut juga karakter penyanyi tu Mamu? Karakter. Kelembutan Azina lembut. Lagi satu Aziza Basri dia ada dangdut juga. Tapi dia orang kata orang berpengalaman naik kelab. Tapi dia lama, dia daripada 60-an, banyak orang tak tahu Aziza Basri daripada 60-an juga di KL. Tapi dia main kat kelab-kelab, tapi dia boleh kayuh, boleh bawa. Mamu buat dia berapa? 4 ke 5, 6 Mamu dah lupa dah kan. Itu pasal file ni rekod mustahak. Dia kena tengok balik. Ada setengah tu macam di Singapura Salimah Mahmud. Ya. Salimah Mahmud pun ada juga. Jadi kita punya artis jemputan. Tu mau buat Aziz semalam dengan dia. Mau buat dia Kasih Tapi Curiga dan Joget. Oji Ahmad 3 dan ada. Jadi semua masing-masing lah, masing-masing karakter. Jadi okeylah. Tapi abang kalau lelaki Aman Shah, DJ Dave, Nasir Wahab, Airman Tino, Jamal Abdillah, Ibnu. Bukan dahsyat, Abu Untung. Jadi that time masa tu belum lagi handphone pun tak ada lagi. Jadi benda macam mana tu dulu Mamu? Kalau macam kita kan sekarang nak record demo ke apa kan, pakai handphone terus dapat kan Mamu. Kau dulu tu macam mana Mamu? Dulu ikut pandai sendiri sambil menulis ABC ke D ke, ataupun kadang-kadang dulu kita ada telefon rumah yang boleh pakai tape. Bila kita panggil dia boleh record sekali. Jadi line tu kita tarik bubuh kat cassette player. So Mamu nanti call adik. Ji, kau tolong je dia memang terkejut dengan Ilham ni. Dia ambil 2 line. Dapat 2 line juga tu 1 line. You nak ambil tu ya mula kan. Lagu senang tapi susah. You nak sedapkan yang susah. Macam Muhaimin Suhaman. Dia punya style. Saya buat 6 lagu kat dia. Masing-masing dia boleh bawa. 6 lagu dia boleh bawa. Rohayu Majid pun boleh bawa. Jadi karakter juga. Tapi you kena sungguh-sungguh lah nak buat tu. Lagu boleh buat tapi nak buat sedap tu susah. Ini pendapat. Tak kira orang lain, masing-masing punya cara. Kita hormat orang yang dulu pada kita kan. Jadi mau tengok Piramli punya lagu, tengok Mak Nawak, tengok Akbar Umar, kita study Umar Tai, semua kawan-kawan. Dengar sekarang coding dia, dengar jalan cerita dia kan. Jadi dia pay dia penulis lirik. Dia kena kuat. Tapi kebanyakan pun Mamu buat sendiri. Lagu Mamu, lirik Mamu. Macam Uji Rasyid, lagu dan lirik. Lagu Fauzi Marzuki, Ku Tak Mengerti. Mamu buat lirik. First time Fauzi jumpa Mamu boleh tak buat lirik. Kita bagi dia dengar sekali atau. Itu dia Ku Tak Mengerti. Bila Sisi dengar cerita mengenai telefon Mamu record macam tu kan. Buat tahu je Mamu. Sebab Sisi tak pernah dengar Mamu. Kita kau, Ji, kesiat arwah dah. Asyik telefon dia kan. Jadi Ilham main mengejut. Rekod punya pasal Mamu. Okey Mamu, banyak lagi kita nak cerita ni Mamu. Tapi kita rehat lagi. Mamu nak apa? Kopi ais, teh ais. Mamu. Mamu. Saya nak cinta. Nak cinta. Okey, kita akan kembali selepas ini dalam Retro at ITM. Bertutus Revolusi Music Malaysia. Macam mana nak dapat air cinta tu Mamu? Macam mana? Nak buat air teh. Tadi tak ada teh tarik. Teh tarik. Tadi teh ais. Teh tarik. Minta cinta pula. Cinta tu kira mahal. Susah nak dapat. Mamu cinta ni pada bunga. Kalau tengok logo Mamu pun Mamu suka bunga. Orang nanti bercakap. Orang tak tahu, orang kata kita gila. Okey Mamu, sekejap lagi kita cerita Mamu. Semuanya dalam Retro at RTM, Bertutus Revolusi Music Malaysia.
Ya, selamat bertemu kembali dalam Retro at RTM, Percetus Revolusi Muzik Malaysia musim ketiga. Macam biasalah, bila kita berada di blok yang ketiga, orang kata ni kan, kita nak cerita mengenai Sisi punya OOTD hari ini. Dan sebab apa? Sebab image tu kan penting kan, kau nak jadi artis ke, ataupun sebenarnya kalau kita melalui kehidupan seharian sebagai orang biasa pun, kita mesti nak ada image tu. Betul tak, Mamu? Mamu, hari ni Sisi pakai sini cantik tak, Mamu? Nampak? Macam dia bagi tau. Mamu, sekejap lagi nak cerita ni dekat penonton baju Sisi ni. Boleh Mamu? Mamu relax tak kat situ? Cerita. Cerita. Okey, sekarang ni kita minta lighting lain sikit lah. Sebab nak cerita pasal baju kita kan? Lain sikit lighting mana? Mana? Itu dia. Dah fokus pada Sisi tu, sekarang Sisi nak bercerita lah. Kita mulakan dengan Sisi punya kasut dahulu. Yes, okey. Jadi kasut Sisi hari ini seberingkas sahaja berwarna, orang panggil, kalau Mas Ali kata nude colour lah, colour kulit ni kan. Jadi begitu. Lepas tu Sisi punya seluar pula hari ni pun sama juga. Warnanya pun nude juga. Lepas tu kalau kita nak bercerita pasal cutting, dia straight cut lah. Memang ringkas sahaja Sisi penampilan hari ini. Dan juga Sisi punya baju ni ada bunga-bunga berwarna orange, memberikan mood ceria kepada anda semua lah kalau nak keluar pakai begini kan. Dan Sisi punya subang ni biasa-biasa saja pun sama, ringkas saja. Dan Sisi punya ini dia, cekak wak, ada reben-reben, nak kasih cute-cute sikit. Jadi mungkin kepada semua yang nak mengambil inspirasi, hari ni nak pakai apa, bolehlah pakai macam Sisi ni. Lepas tu uploadlah gambar di Instagram wak. Hashtag saja Retro at RTM. Okeylah, kita nak sambung dengan program Retro at RTM kita ni, nak saksikan video klip yang kedua. Lagu siapa? Dalam banyak-banyak lagu Mamu tu yang mana satu agak-agaknya? Jom kita saksikan. Terlalu merindu, walau wajahmu telah pun berlalu. Pedih dan pilu meracun hatiku dalam mengenangmu. Selagi ada ketulusan cinta, bayangan mesra semakin menerpa, lemas bersama derai air mata, tiada akhirnya. Belum ku padam rinduku terhadap dirimu. Lihatlah obor cintaku yang merah untukmu. Seikhlas manakah hatimu, setulus manakah janjimu dalam menantiku. Wajah siapa yang masih kau cari tanpaku di sisi? Hati kecilku hanya untukmu, datanglah kepadaku. Biar lautan dalam ketandusan, biar bertahun dalam penantian, dan kesucian pasti berpanjangan. Tiada kepalsuan, tiada kepalsuan, tiada kepalsuan. Ya, itu dia lagu Seikhlas Mana Hatimu, persembahan Azlina Aziz.
Ditanya pula Mamu, seikhlas mana hatimu ni? Dalam percintaan ni Mamu. Ya. Oleh Azlina Aziz. Mamu, Ha. macam mana lagu tu Mamu tulis dulu prosesnya Mamu? Okey, ini cerita lama tu. Kita dah umur dah ujung 70, nak rekod balik, nak panggil balik, nak cerita balik. Ya Allah, semalam Mana satu tu mana satu malam yang mana satu dah tu? semalam duk buat homework lah. Mana ni kan? Jadi kalau Azlina ni ni tahun 80 kan, tak tahu lah. Dah lama. Jadi bila kata producer kata Umar Taib penerbit. Oh. You buat untuk Azlina Aziz. Okey, dah nampak muka Azlina. Jadi kalau kita cerita, orang tak percaya. Kita nampak dia ada depan kita. Memang orang kata gila dia. Kan? Dia punya feel kelembutan. Di da da da. Di da da da. Kan? Kita belai kan. Jadi turun naiknya melodi tu. Jadi dia memang lembut. Kan kelembutan dia tu kita dah nampak. Dan hari-hari rapat macam saudara lah dengan mother dia kan, dengan mak dia semua. Jadi dia jadilah benda tu. Lepas tu beritahu kat Lokman Hakim. Lokman S. Lokman S. Banyak sangat. Jadi Man, tolong buat lirik ni. Seikhlas mana hatimu ni macam wajah siapa wajah siapa yang kau cerita tu lebih kurang reference-nya begitulah. Macam tu lah. Dia memang buatlah. Dia kata yang sedap dia. Tapi memang dengan cerita pun Mamu sampai memang berjumpa dengan Azlina Aziz. Train dia macam mana nak nyanyi tu. Kita pergi rumah, Mamu suka pergi rumah. Untungnya kita dah kenal bapak dia, mak dia semua kan. Dan sama juga dengan Mohini Suratman dekat rumah. So nak buat ajar, baru puas. Dia tak puas. Kalau tidak, kalau dilepaskan macam tu tak je, tak best lah Mamu yang tak dapat the right feeling. feeling. Cerita macam you jadi pelakon lah. Pelakon pun you kena explain, director cerita, scriptwriter mau cerita macam ni, baru dia jadi. Kau tak faham tu dah. Kalau bagi macam tu, makna satu you tak jujur. Food you tak ikhlas. Ya, sekarang ni kita nak orang kata menguji kejujuran Mamu pula nak tanya question rapid fire ni. Mamu, laju-laju kita nak tanya, nanti Mamu kena jawab Mamu. Tapi sebelum tu nak panggil ni abang. Abang handsome, Abang Yus. Abang Yus, mana sini. Kita nak tanya soalan daripada penerbit ni. Terima kasih Abang Yus. Handsome hari ni. Buka mask sikit. Okey, tak payah. Okey. Sekarang ni mungkin Sisi nak minta lighting, nak dim sikit sebab nak Mamu dah start suspend ke tidak ni? Sisi ada banyak soalan ni, cepu mas semua. Satu-satu lah. Satu-satu lah. Biasalah Mamu, anak-anak muda cakap laju ni Mamu. Tak menyambung Satunya. Okey, satu-satu Mamu Satu-satu. Okey, soalan yang pertama Mamu. Kuis ada hadiah Yang ini, halo. Penerbit ada hadiah ke? Mamu tanya ni. Okey. Mamu, soalan yang pertama. Melancong atau membeli belah? Mamu pilih yang mana? Melancong atau membeli belah? Mau suka membeli belah. Oh, Mamu kuat shopping. Mamu selalu bukan shopping. Bukan kuat shopping. Membeli belah. Maksudnya bukan beli. Lepas tu belah? Nak beli belah. Mungkin tak beli. Pergi nama ayat tu membeli belah, shopping lah. Tapi bukan semestinya. Kita kena tengok peluru di poket. Okey, Mamu. Soalan yang kedua. Bangun tidur, apa yang Mamu buat dulu? Bangun tidur? Bangun tidur, menung dulu kejap. Menung sekejap lah. 1 second, 2 second duduk fikir apa hari ni punya kerja, apa besok punya kerja kan. Tengok kat apa hitam atau kertas. Aku tulis dah semalam ni apa nak buat. Macam hari ni, macam nak buat ni. Datang elektro RTM jumpa Sisi Iman, Mamu. 2-3 hari nak demam. Apa? Okey, Mamu. Soalan seterusnya ni. Okey. Pekerjaan Mamu kalau Mamu bukan seorang komposer dan penulis lirik. Kalau bukan komposer dan penulis lirik, Mamu jadi apa Mamu? Mana kerja dulu ke kerja sekarang? Tak, maksudnya kalau Mamu tak jadi komposer, tak jadi penulis lirik, Mamu nak jadi apa dulu? Doktor ke? Nak idea apa? Mamu dalam bidang muzik juga lah. Bidang muzik juga. Mamu tak boleh lari bohong lah. Okey, Mamu. Soalan yang mungkin terakhir lah. Bila pertama kali bertemu dengan isteri tercinta? Lama. Okey. Bukan bertemu. Cerita malu.
Dia yang sekarang lah. Dia sebenarnya sebelum ini dah tak mau dah perempuan. Okey, tak apa, Mamu. Memang dah tak mau tapi Lasas bercinta, berjumpa. Jumpa kat mana tu? Satu perkataan je, Mamu. Saya dekat pejabat. Kat pejabat. Okey, Mamu. Itulah dia, Mamu. Kita sebenarnya kesudukan masa, Mamu. Rancangan ni 30 minit je, Mamu. Jadi nak cerita banyak tak boleh dapil ni, Mamu. Tapi nak ucapkan terima kasih lah pada Mamu. Sebab Mamu. Volume tu tak ada. Ya, Mamu sudi hadir hari ini. Buat lagi sekali lah. Nantilah kita berjumpa lagi, Mamu. Harapnya Mamu akan sentiasa sihat dan mewarnai industri muzik Malaysia kita. Okeylah, kita akan jumpa minggu hadapan semua dalam Retro RTM Pencetus Revolusi Muzik Malaysia.